Tahukah anda, 4 pasukan terakhir yang menyingkirkan Real Madrid dalam saingan Liga Juara-Juara adalah kelab daripada England? Pada musim 2019-2020, Real Madrid tewas agregat 2-4 kepada Manchester City di pusingan 16 pasukan. Pada musim berikutnya iaitu 2020-2021, Real tewas di peringkat separuh akhir kepada Chelsea dengan agregat 1-3. Di musim 2022-2023, Real sekali lagi terkandas di peringkat separuh akhir kepada kelab daripada England, kali ini kepada Manchester City dengan agregat 1-5. Dan terbaru pada musim ini 2024-2025, Real Madrid sekali lagi tewas agregat 1-5 kepada kelab daripada England iaitu Arsenal. Fakta ini menunjukkan dominasi kelab-kelab daripada England dalam menyingkirkan juara Eropah sebanyak 15 kali Real Madrid dalam saingan UCL. Kira hebat jugalah kelab daripada England ni, yang tiada trofi UCL pun boleh singkirkan pasukan yang ada 15 trofi. Betul tak?